Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak masak atau nak buat agar-agar santan bunga telang ya. Bahan-bahan yang diperlukan 3/4 cawan gula pasir, 1 cawan santan pekat. Umi guna santan kara, 1 biji telur, 1 cawan air bunga telang, 1 cawan air kelapa muda. Umi guna air kelapa segar ya, yang semula jadi. 1 cawan air serta sedikit isi kelapa muda ya. Ini pilihan, nak letak boleh, tak letak pun boleh ya. Dan 1 bungkus agar-agar putih ya. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Masukkan 1 bungkus agar-agar. Tiga per 4 cawan gula pasir, 1 butir atau 1 biji telur ayam, 1 cawan air bunga telang. Kita tapis dia ya. 1 cawan air kelapa muda, 1 cawan santan, 1 cawan air putih biasa ya. Kita pukul dia ataupun kita kacau dia sampai sebati. Kemudian kita masak dia dengan api sederhana. Kita masak dia dengan api sederhana sambil mengacaunya supaya dia tak bergerak di bawah ya. Kita masukkan sedikit garam ya. Tadi saya lupa terlepas pandang. Kita kacau lagi dia supaya dia tak bergerak di bawah ya. Kita masak dia sampai dia mendidih. Masak dia sampai dia mendidih besar, sampai dia bergumpal-gumpal seperti lumut ya. Bila dah macam ni, kita tutup api ya. Dia dah nampak macam ni kan, dah nampak macam lumut, kita tutup api. Dan saya lupa kita masukkan dulu ya isi kelapa tadi. Ini pilihannya, kalau nak letak, tak nak pun tak apa ya. Saya nak tuang dia dalam acuan. Terlebih dahulu acuan tu kita pasahkan ya. Tujuan sama saja supaya bila kita keluarkan nanti dia tak melekat ya. Dan kita biarkan dia sejuk. Nanti baru Umi tunjukkan hasil dia ya. Kita sejukkan dia dulu sampai dia beku. Bila dah beku nanti Umi simpan dia dalam peti sejuk selama 2 atau 3 jam. Kemudian baru Umi tunjukkan hasilnya ya. Kita rehatkan dia sekejap. Sekarang ni Umi nak keluarkan dia daripada acuan ya. Kita congkil sikit dia supaya dia mudah keluar ya. Dan tarik. Ini dia ya, puding santan bunga telang untuk perkongsian hari ini ya. Kita nak rasa ya, kita potong dulu yang kecil ni. Kita rasa sikit ya. Ini dia sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Rasa bunga telang dan juga rasa santan serta telur tu sangat memikat hati ya. Ini sangat sedap. Pasti disukai oleh semua orang-orang dewasa dan juga kanak-kanak.
Dia puding santan bunga telang untuk perkongsian hari ini. Ianya sangat istimewa, sedap dimakan semasa ia sejuk-sejuk ya, sesuai dijadikan hidangan berbuka puasa. Ianya disukai oleh kanak-kanak dan juga orang dewasa. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat mencuba.